Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan juri yang arif, guru-guru yang saya kasihi dan rakan-rakan seperjuangan yang saya banggai sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul dalam suasana yang harmoni pada hari ini. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah Bersama Membina Negara Bangsa. Rakan-rakan sekalian, pernahkah kita terfikir negara yang kita pijak ini tidak terbina dalam sehari? Ia dibina dengan titisan peluh, air mata dan semangat mufakat nenek moyang kita. Maka tanggungjawab kini telah terletak di bahu kita untuk meneruskan legasi itu. Untuk membina negara bangsa yang kukuh, kita memerlukan kompas. Dan kompas itu telah pun diwariskan kepada kita sejak 31 Ogos 1970, iaitu Rukun Negara. Rukun negara bukan sekadar hafalan untuk perhimpunan. Ia adalah falsafah hidup. Ia adalah kontrak sosial yang menyatukan 5 prinsip utama. Prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ini asas moral kita. Bangsa yang bertuhan tidak akan zalim, tidak akan rasuah kerana dia tahu setiap perbuatannya diperhatikan. Prinsip kedua dan ketiga, kesetiaan kepada raja dan negara serta keluhuran perlembagaan. Inilah tiang seri negara. Tanpa kesetiaan dan tanpa menghormati undang-undang, negara akan porak-peranda. Bayangkan jika setiap orang buat undang-undang sendiri. Seterusnya, kesopanan dan kesusilaan. Rakan-rakan, kemajuan teknologi tidak bermakna jika budi pekerti kita merudum. Media sosial hari ini penuh dengan maki, hamun dan fitnah. Di sinilah rukun negara mengingatkan kita hormati orang tua, sayangi yang muda, bertutur dengan bahasa yang indah. Negara bangsa yang hebat bermula dari rumah yang beradab. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan membawa kita kepada prinsip kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan, kesusilaan sudah. Yang terakhir, dan kesopanan dan kesusilaan. Silap. Yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Astaghfirullah. Yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Baik, saya betulkan. 5 prinsip rukun negara diakhiri dengan kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini mengajar kita bertolak ansur. Malaysia ada 3 bangsa utama, pelbagai agama, pelbagai budaya. Jika tiada kesopanan, pasti bergaduh. Tetapi kerana kita mengamalkan sikap saling hormat menghormati, maka terbinanya keharmonian yang menjadi cemburu negara lain. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, namun persoalannya, cukupkah hanya menghafal rukun negara? Tidak, kerana kita mesti menterjemahkannya dalam tindakan. Sebagai pelajar, bagaimana kita bersama membina? Pertama, dalam bidang pendidikan, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Negara bangsa yang maju lahir dari rakyat yang berilmu. Jangan jadi generasi yang hanya tahu scroll TikTok tetapi tidak tahu sejarah negara sendiri. Kedua, dalam bidang perpaduan, jangan kita mengasingkan diri mengikut kaum. Duduk semeja di kantin, bekerjasama dalam projek, bermain dalam satu pasukan. Itulah perpaduan sebenar. Bukan sekadar dengan satu Malaysia tetapi satu hati. Ketiga, dalam bidang integriti,
Mulakan dari perkara yang kecil, tidak meniru dalam peperiksaan, tidak membuang sampah merata-rata, tidak menyebarkan berita palsu. Integriti kecil hari ini melahirkan pemimpin berintegrasi esok. Ingatlah pesan Tunku Abdul Rahman. Kita mesti hidup bersama sebagai satu bangsa. Kata kuncinya ialah bersama. Kerajaan buat dasar tetapi rakyat yang menjayakannya. Guru mendidik tetapi pelajar yang mengamalkannya. Kesimpulannya, membina negara bangsa bukan tugas seorang Perdana Menteri, bukan tugas seorang menteri, tetapi tugas kita bersama. Marilah kita menjadikan rukun negara bukan sekadar 5 baris di dinding sekolah. Jadikan ia denyut nadi yang dalam setiap langkah kita. Dengan kepercayaan kepada Tuhan, dengan kesetiaan, dengan mematuhi undang-undang, dengan memupuk perpaduan dan dengan kesopanan, insya-Allah kita melahirkan Malaysia yang lebih gemilang. Kerana negara bangsa yang hebat tidak diwarisi, ia dibina dan pembinanya adalah kita. Sekian, terima kasih.